110 ekor. Tengok video ni macam mana kami gasak sampai banyak nampak macam tak ni. Hari ni kita guna untuk kita mancing, buat pelampung lah. Kita guna untuk pelampung. Di sini kita tahu ikan bukan tengok setup, ikan tengok umpan. Ini bukti dia. Okey. Oh, memang pisang ni rapat sangat kat ni. Di mana ada ikan, di situ ada nelayan. Oh, memang pisang ni rapat sangat kat ni. Kena. Oh, cakap. Ikan. Nah. Kena. Allahu Akbar. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Okay, Alhamdulillah, kita bersiaran lagi ke Pantai Sen. Kali ini kita turun Pantai Sen. Dan hari ini kita kompot bersama dengan Faris. Hari ini kita dengan Faris. Faris mencuba untuk merasai suasana Pantai Sen ni macam mana. Baru diadakan 4-5 kali juga kami berhenti kat dalam hutan. Dan hari ini nampak macam dari batu ini sudah dipasang pukat kan. Nelayan sudah sudah tahu tampaknya ada ikan kan. Ada padal pukat. Tampak orang cari strike siakap kan. Dah bedal pukat, punya rapat. Nak baling pun tak boleh laju, tak boleh kuat baling, sanggup pukat. Ni pisang ni. Mari angkatlah dia punya pukat ni, kalau tak memang pisang hari ni. Aduh. Dan kita tengok rezeki kita macam mana. Kalau sudah tertulis kumpau, kita terima sajalah kikat. Dan hari ini bersama dengan Faris, semoga Faris mendapat lesen siakap dekat Pantai Sen. Ini kali pertama kompot dengan dia, saya pun tak kenal dia. Dan semoga dapat strike cakap. Ada kata-kata Boris? Kata-kata hari ni semoga strike mana-mana untuk orang yang first time main sini. Semoga ada manis-manisnya. Amin. Dan itulah harapan kita, semoga mendapat strike cakap. Dan kita tengok harap pukat ni tuan dia dapat ambil dengan cepat lah kan. Oh, memang pisang ni rapat sangat pukat ni. Ni rapat sangat. Apa-apa kita layan itu ni, tengok macam mana dia pergi. Di mana ada ikan, di situ ada nelayan. Kena. Alhamdulillah.
Depan sikit. Ada on tak kamera kau? Tak on. Ngam-ngam kena tutup. Oh, belukeng. Hi. Belukeng. Tak kumpau. Ya, tak kumpau. Belukeng. Macam mana nak on kamera ni? Ya, sini. Ni. Okay. No, 4K. Ya. Abang pegang straight dia 360. Nanti kita record dia. Siakap berduri. Oh, ini bagusnya. Berlemak. Hidup layak ni. Baik. Aduh. Strike yang pertama. Strike pertama. Alhamdulillah. Tak kumpau. Ini aku dengan bawah. Okey. Kita buang sekali lagi. Ambil. Senangin apa? Kena. Tak kumpau. Tak kumpau. Kena pekah. Senangin. Jadi tadi dok cari strike tak. Okey. Kita buang sekali lagi. Ambil. Cari kerapu. Kerapu. Kapu.
MJ. Anak MJ ni. Ha? Goreng. Cari kerapu MJ. Okey. Mana? Ah. Oh, buntal. Ambil. Lawan dia. Besar kerapu. Nah, tak muat. Ambil kau. Okey, sekali lagi. Oh, buntal. Tekan. Buntal lagi. Oh, kena kerapu. Oh, MJ. MJ. 2 ekor MJ. MJ 2 ekor. MJ 2 ekor. MJ 2 ekor. Okey. MJ lagi sikit, seekor lagi. Tekan. Kena.
Oh, kapur. Lepas. Boleh dapat tu kapur. Kena. Oh, cakap. Layan dia. Layan dia. Oh, besar. Layan dia kau punya tali itu halus itu. Hah? Ni layan kau landing kat sini. Kasih apa? Drag jangan ketat. Kalau dia pi, kau bagi dia. Jangan paksa dia, jangan laju. Kau pergi sini. Turun. Jangan kena batu ni. Bagi dia penat tu. Jangan tarik apa? Cepat-cepat, bagi dia penat tak apa. Dia masih kuat lagi. Dia masih kuat. Bagi dia pi. Dia masih kuat. Tarik dia landing pergi sini. Landing pergi sini. Alhamdulillah, masya-Allah, akbar. Alhamdulillah bang. Ya Allah bang. Terima kasih bang. Pans. Nak pans sekali lagi. Ya. Subhanallah. Geng. Udah hidup. Bawa 50 ekor. Seorang 50 ekor. Tak makan isi ikan. Allahu akbar. Baru bukan dia makan isi ikan. Kebetulan dia makan isi ikan lah. Ya, sebab dia baru ada. Dia baru masuk. Alhamdulillah. Dia baru masuk. Betak kaki ni, Allah. Umpan tengok. Umpan ni, geng. Abang ni siap-siap bagi aku banding. Nah. Makan tangan tu lah. Ya Allah, terkejut aku. Ya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi pas bang. Pans. Nah, kau pegang sini. Kau pegang macam ni. Nak ambil gambar. Masukkan tengah. Ni. Okey, alhamdulillah. Pegang. Nanti dokumen. Mana ni bang? Ketat lagi saya bang. Masya-Allah bang. Ini apa? Gambar. Satu. Gelap. Okey. Bagi kata-kata. Kata-kata. Saya tak ada kata-kata. Yang saya nak bagi tahu, alhamdulillah. Setelah berpenat lelah, ada strike ni. Strike mana-mana. Hey. Mana ikan kau? Hello. Yeah. Balik setiap orang dah bang. Alhamdulillah, rezeki masya-Allah. Ni baru lihat. Ni tengok. Berkilat tu siakap. Rezeki abang bawa kita. Okey, alhamdulillah. Saya pun tumpang seronok. Pasal apa? Kita punya komplot berjaya juga untuk membawa ikan target. Bukan senang untuk apa? Mendapatkan lesen siakap dekat Pantai Sen ini. Macam apa nama? Paris. Apa yang Abang Paris kita rasakan. Umpan bawa berapa hari ni? Umpan saya bawa 50. Abang bawa 50. Aku bawa 60. Bawa 60. Total 110. Habis. Buntai ambil semua. Macam apa yang Macam apa yang aku cakap kan.
60 ekor umpan tak tentu boleh dapat ikan siakap. Saya sebelum main sini abang Wan dah bagi tahu kena standby paling kurang pun 50. Itu pun belum tentu dapat kat ikan lain, mesti buntai dulu. Betul, hari ni saya jadi saksi, saya rasa pengalaman tu. Dan rezeki tak ke mana. Umpan tak ada, kita pakai ni. Ni umpan ikan. Lempak saja terus sampak. Lempak saja dah terus sampak. Dan alhamdulillah mungkin dalam 2 kilo. Dalam 2 kilo. 2 kilo atas tu. 2 kilo. Kan cebeh tu. Dan alhamdulillah saya pun tumbang gembira, kasih pan sekali lagi. Berjaya juga kompet kita untuk mendapatkan lesen dekat Pantai Zen. Lesen siakap pelia. Tengok berkilat, sungguh berkilat. Macam foil tu, berkilat. Oh ya tahu. Tak tahu lah ni tiga rasa ke steam kan, tak tahu. Okey, pan sekali. Okey, mantap. Nanti. Ya. Momen hari ini memang sangat cuna. Pasal apa? Orang yang datang ke tempat kita untuk membuat lesen, renew lesen kan, renew lesen. Momen sangat mengharukan. Dan dia berjaya mendapatkan lesen baru. Tahniah untuk Abang Faris kita. Ini dia. Abang Faris kita, tahniah dan kasih pan sekali lagi. Dan bagi kata-kata hari ini. Oh, setelah penat, letih, naik turun sampai berhenti banyak kali tadi abang kat bawah. Tak larat. Sampai sini tengok spot. Awalnya nampak ada pukat lah apa, kita putus harapan sikit. Sebab pukat panjang daripada hujung ke hujung. Betul. Dan masing-masing pun macam saya bawa udang 50 ekor, abang Wan bawa 60 ekor. Habis licin. Seperti mana abang Wan bagi tahu 2-3 hari sebelum kami trip, cakap paling kurang standby 20. Itu pun kalau rezeki ikan lain. Kalau tidak memang dia sudah buntal lah. Hari ni betul 100 ekor habis licin, buntal kerjakan. Macam apa yang aku cakap tempoh hari, kalau sesiapa yang nak mencuba untuk mendapatkan lesen siakap original, siakap dia, kena mental, kena kuat lah. Pasal apa, kat tempat ni memang buntai memang kawasan buntai memang sangat ganas. Buntai kat sini memang tua, memang sangat kejam lah buntai kat sini. Paling buntai macam tu lah. Jadi dalam 60 ekor tu tak tentu boleh dapat ikan. Itulah yang aku rasa selama ini. Aku bawa orang datang sini dan balik dengan kecewa. Pasal itu aku bagi tahu awal-awal untuk memancing siakap dekat Pantai Esen ini, dalam 5 trip mungkin satu yang boleh mendapatkan strike, yang 4 tu upau. Dan begitulah macam apa yang aku cakap dulu, untuk memancing siakap dekat Pantai Esen ini memang modal sangat besar. Modal kurang-kurang kita keluarkan RM60 keseluruhan lah umpan dengan makan-makan apa semua. Taklah sebesar kita pergi memancing dekat pulau tu. Dan alhamdulillah trip kita untuk membawa Abang Faris kita pertama kali untuk jejak kaki ke Pantai Esen ini, dan alhamdulillah dia berjaya untuk mendapatkan lesen siakap dia. Ni dia punya, tengok kulit dia tu lain macam kulit dia, sangat berkilat. Dan tahniah untuk Abang Faris kita, kasih pan sekali lagi. Terima kasih Puan. Itu ya, sama-sama. Dan alhamdulillah mungkin nak mancing lagi tak? Macam ni punya cara mancing boleh, balik pun boleh. Okay dah. Dan alhamdulillah kita dapat juga lah banyak ikan hari ni kan. Tak ada MJ2, kapu dah ada kan. Ada sinangin lagi. Dan kita sekali lagi habiskan umpan itu, kita tengok macam mana. So jangan buka. Nanti. Oh, tengah bang. Lepas.
Oh. Buat lagi video. Siap bang Okay. Okay, buka mata kan. Ni tak Tak ni. easy bang. Letak kat tempat selamat yang kering. Ni dulu bang. Saya tahan kayu dekat atas. Oh, cukup selamat lah tu. Ni apa, kat sana aku ada banyak SP tu. SP. SP. Aku ada bawa SP banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan. Nah. Kanak. Cakap. Alhamdulillah. Oh, dah sambal dia. Tadi abang cakap laskas. Laskas juga diambil. Pokok pintai, strike cakap. Video ada lagi. Laskas. Oh. Laskas, geng. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah. Okey, mantap bang. Mantap. Mai. Ni dia. Ya, makan casting. Alhamdulillah, murah rezeki. Mantap. Cakap ke dua? Dia makan SP. Dia makan SP. Udang habis. Standby SP. Dia sambal. Cendol. Sekilo. Tak apa. Tak sifu kita. Tadi dia bagi tetamu strike, hari ni lah. Sekarang kita ada siakap. Ada berapa ekor siakap? Ada MJ berapa ekor? Ni dia, ada sinangin lagi. Mantap. Hari ni murah rezeki kita. Mantap. Buka. Oh, senyum lebar dia hari ni. Mantap, ya Allah. Buka abang. Buka. Dua ekor. Bismillah. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Okay, alhamdulillah. Punch. Mantap. Geng, kita berjaya lagi. Menjalankan satu ekor. Liak punya liak. Memang mantap rezeki dia hari ni. Murah rezeki dia hari ni. Koplot yang padu, mantap. Yang padu mantap. Tarum. Gasak nampak? Bang lalu. Gasak
Pak. Gasok. Bang. Dengar. Aduh. Oh, cantik siakap. Satu ekor. MJ 2 ekor. Okay. Kapur. Macam mana? Hasil hari ni? Padu. Padu. Teramat padu. Okay, Alhamdulillah kasih punch. Mantap. Oh. Udang hidup 110 ekor. Bawa mai. Saya 50, abang 60. Semua habis buntai hentam. Satu pun dia tak tinggal bagi kat ikan ni. Oh. Lepas tu gasak ikan ni dengan pakai umpan apa? Kalau 110 ekor habis semua umpan apa ni buntai makan? Yang ni tak tipu punya. Ni tak bohong. Ni bukan yang buat-buat. Kalau nak tahu, tengok video ni. Tengok video ni macam mana kami gasak sampai banyak macam ni. Tapi pasti lah bukan pakai udang. Confirm. Confirm. Nanti kalau jumpa saya, kalau saya tipu, nanti saya banyak minum. Aduh. Oh. Itulah apa ni macam apa yang aku katakan. Kalau sesiapa yang nak mencuba untuk mencari siakap liar ataupun renew lesen siakap dekat tempat ini, pastikan mental cukup kuat, stamina cukup kuat. Yang penting mental lah. Pasal apa? Macam apa yang Asri, Faris. macam Abang Faris kita kata 110 ekor udang, semua bunta kokak semua. Dulu pun aku sudah bagi tahu dekat tempat ini memang sarang buntai, kawasan buntai. Kalau kita bawa pun 60 ekor tak tentu boleh dapat strike siakap. Pasal buntai saja yang ambil dulu. Kalau dapat pun seekor bermakna 59 ekor udang, buntai ambil 1 ekor, siakap ambil. Dan dia sudah dah tahu lah hari ni apa yang aku kata dulu. Buntai banyak, 100 ekor hari ini langsung tak dapat ikan. Dan kita menggasak dengan, dan kalau nak tahu kita guna apa, saksikan video ini, tengok video ini sampai habis. Umpan apakah yang kita guna untuk gasak ikan. Ada ya siakap ada 2 ekor, MJ ada 2 ekor, tapi saya kecil kerapu ada 2 ekor. Dan Alhamdulillah saya ucapkan tahniah kepada Abang Faris kita. Terima kasih bawah juga. Berjaya juga dia merenew lesen untuk tahun ini. InsyaAllah mungkin esok lusa mungkin Abang Faris kita akan repeat lagi untuk kali kedua. Untuk mencari siakap. Dia sudah tahu tempat, dia sudah tahu macam mana cara-cara untuk memancing siakap dia dekat tempat ini. Sekali lagi tahniah kepada Abang Faris kita untuk berjaya membawa balik ikan idaman, ikan yang diidamkan selama ini. Membawa siakap 2 ekor, kerapu 2 ekor dan baby MJ 2 ekor. Alhamdulillah, tahniah Abang Faris kita. Terima kasih bawah juga. Terima kasih. Dan sampai sini sajalah pertemuan kita untuk hari ini. Dan macam biasa, ikuti perkembangan channel kita, tempat-tempat kita memacak, memancing spot-spot baru yang kita terja untuk memudahkan untuk ke tempat itu. Dan sampai sini saja saya akhir dengan wabillahi taufik wal hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah. Terima kasih. Tolak kamera tu. Nah. Mantul. Oh. Mantap lah bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki semua. Dan sekarang kita pergi gas untuk balik. Sudah. Jom.